kesan-kesan banjir yang melanda hanya. Tengoklah rumah-rumah dia. Ya Allah, rumah ni rumah, ada orang duduk ke kat rumah ni tu? Kan? Mestilah ada. Tak ada dah kot orang. Ada. Ni tak ada orang je. Sekarang ni dah macam ni tak ada dah. Ya Allah, sampah jadi banyak bertabur. Sampah ni tak dikebersihkan. Macam dekat Anyai tadi kat bandar dia dah kemas kan. Kat bandar dia dah kemas kan. Cepat elok. Oh, ada orang tu. Ya, Berasap. ada orang. Berasap tu di mana dia masak. Ya Allah, kesiannya orang-orang. Ni nelayan ke? Ni orang nelayan kot. Habis rumah dia atap-atap. Kesiannya. Tu orang tu yang kemas-kemas. Dia tengah mikir macam mana lah nak baiki rumah dia. Tapi yang ni orang kaya sikit ada aircon. Dia betul-betul kabur dekat dalam rumah dia. Sampah sarap bersaburan. Ni baru betul sebab dia kat kampung kan. Tadi kita tengok kat bandar dia cepatlah pulih. Sebab bomba tolong, ramai orang datang tolong kemas. Kat sini tak tengok tak ada orang nak kemas rumah. Habis rumah sengit-sengit. Tapi sebenarnya air ni masih bertakung. Biasanya kat sini tak ada air.